Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di dalam Petua Orang Dulu-Dulu. Hari ini kita nak buat Quaker Oat ni sebagai masker muka kita, tetapi hanya boleh dipakai seminggu sekali saja. Kita masukkan Quaker Oat ni dalam blender dalam 3 sudu. Okey, sekarang ni kita ambil susu Dutch Lady. Ikut korang lah, nak pakai susu tepung pun tak apa, nak pakai susu cair pun tak apa. Dan masukkan ke dalam blender tadi bersama dengan Quaker Oat. Kita ambil 5 sudu. Seterusnya kita ambil coconut oil, minyak kelapa, dan masukkan ikut korang lah, masukkan sedikit boleh, nak masukkan banyak boleh, tapi kita ambil sikit aja untuk bagi kulit tu tegang. Jadi jom kita blenderkan dia. Dan sekarang dah siap, kita letakkan dalam mangkuk. Dia jadi seperti ini. Dan sekarang bahan-bahan yang lain, iaitu kita letakkan vitamin E. Korang boleh beli vitamin E di dekat mana-mana je ada. Ini untuk menegangkan dan mencerahkan kulit, malah akan membuang penuaan pada wajah. Jom kita letakkan vitamin E ni di dalam bahan-bahan kita tadi. Masker ini hanya boleh dipakai seminggu sekali saja, tak perlu nak pakai hari-hari. Okey, dah siap vitamin E. Sekarang kita letakkan madu. Madu ini akan mengurangkan penuaan, akan memberikan glowing pada kulit, biar ia sekata dengan bahan oat kita tadi. Dan kita kacaukan dia dulu. Kacau. Dan kita ada bahan yang terakhir di dalam masker muka oat ni. Kita perahkan 1 keping lemon ataupun limau. Ada limau nipis pun boleh, limau purut pun boleh, untuk membantu menyegarkan lagi muka kita. Kita kacau lagi. Dah siap. Kita pakai dekat muka kita macam biasa. Okey, kita pakai tangan dah. Jadi kita letakkan dekat muka kita bahan-bahan yang telah kita sediakan tadi. Jadi kita akan pakai benda ni seminggu sekali untuk menyegarkan muka, membuang sel kulit mati. Kena gigit nyamuk pula tadi masa buat Okey, untuk melicingkan kulit, malah ia boleh membuatkan kulit kita glowing, dan ia juga membantu mengurangkan kedut-kedut di wajah. Jadi siapa yang dah berumur 30 tahun ke atas, dah wajib pakai dah benda ni sebenarnya. Jadi alhamdulillah, bila kita pakai ni seminggu sekali, jerawat tu tidak ada. Jerawat tak akan tumbuh lah. Dia pun takut dah tumbuh. Macam-macam kita letak, macam dah masak dah tadi ke muka kita. Jadi korang, kalau nak tahu lagi resepi orang dulu ni, korang kena follow TikTok Kina, iaitu Kina Mentor Channel. Nanti kita jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum.
Ooh.